Seterusnya kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Isu penipuan pakej haji dan umrah terus berulang saban tahun. Malah semakin membimbangkan apabila melibatkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Lebih menyayat hati, mangsa kebanyakannya terdiri daripada warga emas yang menyimpan impian seumur hidup untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Persoalannya, mengapa kes sebegini masih berlaku dan bagaimana umat Islam boleh melindungi diri daripada menjadi mangsa seterusnya? Isu sebenar tentang pakej haji umrah ni ialah isu penipuan. Dan penipuan ini dia amat terancang dan kompleks. Dia bukannya makna satu penipuan yang orang kata penipuan yang biasa-biasa. Dia adalah yang terancang dan kompleks. Antara kegagalan ataupun isu penipuan ini adalah tentang visa contohnya. Baru ni Lembaga Tabung Haji pun telah tiada visa tanda haji kan. Sebab manusia ni, umat Islam ni, dia ingat pergi haji tu dia boleh pergi macam tu je dan visa tu akan dapat ni. Saya orang Islam ni dia terpesona dengan ibadah ni kan. So bila syarikat-syarikat tu kata boleh pergi haji, saya akan siapkan visa kan. Jadi akhirnya ramai yang tak dapat visa. Antara juga isu tiket. Dijanjikan tiket ni kan sekian harga. Rupanya tiket tu tak sebagaimana yang disebutkan. Harganya lebih mahal, akhirnya tiket dapat di-provide, tidak dapat disiapkan. Jadi ada yang sampai kat airport tak pergi. Seorang lagi ada visa, tak pergi. Tak ada tiket, tak pergi. Kemudian dia kata kadang-kadang okey, ikut syarikat saya ataupun ikut saya akan provide kamu hotel yang betul-betul dekat dengan Masjidil Haram. Sampai-sampai 3 batu kan. Jadi dia menawarkan atau memberikan perkhidmatan tak sebagaimana yang ditawarkan sebelum dia berangkat ke Mekah. Itu antara penipuan-penipuan yang biasa berlaku berkaitan dengan haji umrah ini, iaitu tentang tiketnya, visanya dan juga servis yang diberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Kes penipuan pakej haji dan umrah bukan lagi perkara baharu. Setiap tahun, laporan demi laporan diterima melibatkan agensi tidak berdaftar yang menawarkan pakej murah dan janji manis. Mangsa dipujuk dengan harga luar biasa rendah serta jaminan tempat, namun akhirnya ditinggalkan tanpa kabar berita. Wang lesap, impian berkecai. Okey, kenapa ramai orang yang mudah terpengaruh dengan pakej umrah dan haji yang palsu, yang murah dan palsu? Okey, dia ada banyak faktor. Yang pertama, teruja ataupun terkesima dengan harga yang ditawarkan. Seramai orang kita ni dia mau layanan yang first class tetapi mau harga marhain. So kita kena faham, haji dan umrah ni dia perlukan kos yang tinggi. Dan kena sentiasa ingat, ya, ini pesanan, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpedaya, ya. Setiap harga yang kita bayar perlulah setimpal dengan perkhidmatan ataupun tawaran yang kita dapat. Jadi perlu berfikir lebih mendalam, kita perlu lebih cakna lagi dan istilahnya macam ni, kita kena dapatkan nasihat, ya, daripada pihak yang dipercayai. Jangan mudah terpedaya dengan pihak-pihak yang tampil dan membuat tawaran-tawaran yang tidak munasabah. Kes penipuan haji dan umrah ini harus menjadi pengajaran kepada semua. Berwaspada, membuat semakan dan meningkatkan ilmu adalah benteng utama daripada menjadi mangsa. Ingat kempen rasmi yang berhormat Menteri Agama, tiada visa, tiada haji. Semoga setiap langkah menuju ke Tanah Suci dipermudahkan dan dilindungi daripada sebarang bentuk penipuan. Ikuti sambungan kupasan ini di bahagian kedua minggu hadapan. Cakna, berilmu dan berhati-hati demi ibadah yang diredai.